Jom tukar nota anda kepada komik interaktif. Lebih mudah faham dan menyeronokkan. Okey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk cara kita buat tukarkan nota kepada komik menggunakan ChatGPT dan juga Gemini. Gemini AI. Okey, kita nak tengok perbezaan antara ChatGPT dan juga Gemini dalam menghasilkan gambar berbentuk komik. Okey, jom. Okey, buka ChatGPT, tulis buatkan nota di bawah dalam bentuk gambar komik bertemakan superhero. Kita masukkan nota kita. Kita tekan hantar. Okey. Ini hasilnya, iaitu kepentingan menggambarkan gaya hidup sihat. Pertama, mencegah penyakit. Wow, cantik. Memang cantik. Gambar dia pun menarik lah. Okey, kita download. Okey, untuk next step, kita buat pula langkah yang sama. Sama je, kita buat teknik yang sama dekat Gemini. Okey, pergi Gemini. Sekejap, kita copy dulu daripada ni. Daripada email tadi kita copy. Tekan copy. Pergi Gemini, ni Gemini AI. Okey, kita pastekan yang sama. Cumanya yang ni kita pilih dekat create image lah. Pastekan ayat sama. Buatkan nota di bawah dalam bentuk komik. Gambar komik bertemakan superhero. Okey, kita tekan hantar. Kita tengok hasil daripada Gemini AI pula. Okey, ini adalah dari Gemini AI. Okey. Cuba saya besarkan sedikit. Mencegah penyakit. Okey, menarik juga. Cuma dari segi tone warna tu, saya rasa warna yang digunakan, warna ChatGPT lebih menarik. Cuma dalam bentuk tema komik tu, Gemini lagi menarik lah. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum. Moga dapat sesuatu dan share dengan orang lain.